Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Belanjawan 2026, belanjawan untuk rakyat biasa Ismail Sabri. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan belanjawan 2026 sebagai positif, khususnya kerana ia dilihat memberi tumpuan besar kepada golongan berpendapatan rendah dan masyarakat luar bandar. Beliau berkata walaupun belum meneliti keseluruhan pembentangan, peruntukan besar yang diumumkan kerajaan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat di luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak. Saya belum sempat baca secara teliti lagi, tapi saya lihat positif kerana fokus banyak untuk rakyat kurang berkemampuan dan luar bandar. Ismail Sabri turut memuji tumpuan kerajaan terhadap keperluan asas rakyat di kawasan pedalaman, termasuk pembinaan semula sekolah daif serta penambahbaikan fasiliti kesihatan di Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat bajet untuk Sabah, kalau tak salah saya, RM6.9 bilion, manakala RM6 bilion untuk Sarawak. Tumpuan saya lihat banyak diberi pada pembangunan luar bandar seperti hospital, klinik desa yang usang, sekolah daif yang masih banyak di Sabah dan Sarawak. Fokus lebih banyak pada rakyat biasa, katanya lagi. Yang anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.